gantung dengan gambar Sultan Kedah. Ada boleh tengok. Sultan Kedah mana pula? Kalau dia negeri Kedah, dia gantung gambar Sultan Kedah tu hak takbirah lah. Tapi kalau dia gantung gambar Sultan Kedah hak dulu Sultan apa? Ha? Sultan Abdul Hamid dengan gambar bulu burung kerana dia kata gantung gambar tu menega laku. Yang ni syirik. Man 'allaqa faqad asyrak. Siapa yang gantung dengan maka dia telah melakukan syirik. Dan kita dah keluar fatwa benda ni tak boleh. Ni negeri Perlis tak ada gantung Kalau siapa gantung kena abang. Kita dululah pihak abang dia. Tak semua nak telefon pejabat mufti. Abang lah ke dia ni abang. Pasal apa abang gantung gambar tu? Tak ada apa saja gantung tu nak bagi cicak telur belakang tu. Tak apalah. Abang kata gantung gambar lain lah kan. Kalau dia kata saya dulu menega tak naik, sejak gantung gambar ni lah boleh dengan hang pun main masuk. Kalau dah yang ni dia mula main khurafat dalam kepala dia. Boleh tak baca ayat Quran untuk hembus dalam air? Ruqyah ataupun ruqa ataupun jampi dibenarkan dalam agama. Jampi kita boleh jampi, Nabi tiup kan, dan boleh jampi kan, bacaan-bacaan. Tapi untuk apa? Untuk penyakit-penyakit seperti sihir, sakit jasad kan? Mungkin manusia boleh lakukan. Kadang-kadang dia baca untuk syifa ataupun untuk mungkin mendapat keberkatan ayat. Mungkin tak dia boleh buat. Tapi dia tak boleh fixkan kata ayat ni mesti tertentu ayat ni. Al-Imam Ibn Qayyim menyebut dalam Zadul Ma'ad bagaimana dengan Fatihah saja dia telah mengubat ramai orang. Nabi sebut dalam hadis, Bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik. Dengan nama Allah aku menjampi engkau. Aku menjampi engkau dan Allah yang menyembuhkannya. Maka jampi tidak menjadi masalah kalau satu orang tu jampi dengan kalimah-kalimah yang benar. Ada sahabat mengadu pada Nabi bahwasanya mereka dulu kami berjampi masa jahiliyah. Dalam hadis Muslim, boleh tak kami jampi bila masuk Islam? Nabi kata, "Aridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Kamu bentangkan jampi kamu pada aku, tak mengapa jampi selagi mana tidak ada syirik. Boleh jampi. Walaupun jampi dalam bahasa Melayu pun boleh selagi mana tak ada perkataan yang syirik yang mana kita tak tahu makna dia. Tapi kalau perkataan tu tak betul, hai besi, maha besi, besi apa ke? Isi piramli apa? Tak boleh lah. Dia panggil selain daripada Tuhan. Tapi kalau dia kata dengan berkat ni Allah Ta'ala je, tak apa. Semua lagi dia duk kait dengan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Walaupun benda tu mungkin tak ada dalam Quran, tapi Nabi kata boleh selagi mana dia tidak ada unsur syirik. Jampi ni antara keajaiban dalam hidup manusia ni, dia boleh berkesan. Sebab tu kadang-kadang sihir tu dia tiupan juga kan. Min syarrin naffatsati fil uqad. Nafas, dia nafas, dia tiupan-tiupan di dalam uqad, iaitu ikatan-ikatan. Di ikatan-ikatan. Sebab tu kita baca qul a'udzu birabbil falaq, minta dijauhkan daripada sihir. Minta dijauhkan daripada sihir. Maka tak apa dengan jampi, setengah orang tolak langsung jampi, tak. Kita ada, bahkan ada babur ruq, kitabur ruqa, ada bab ruqa, kitabus salam, babur ruqa, kitab salam, bab ruqa yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi beri syarah Sahih Muslim. Jadi kitab salam, bab jampi, ada bab jampi. Maka jampi ni sunnah bagi orang yang menjadi, bukan semua orang jadi. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa', kata Nabi. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat pada saudaranya, bagi manfaat. Ada orang dia jampi tak jadi. Orang lain pasal mulut, bukan mulut dia tak masin, tak takut dia tak soleh, hati dia tak baik ke, tak tahulah. Mungkin Tuhan tak kepada mustajab dia bab lain. Tapi ada orang jampi dia jadi. Dia baca Fatihah, dia tiup dia, ya kita minum, sakit kita lega. Dia Tuhan mau mustajab dengan dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila orang nazak, apa kita nak buat? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin dia dengan la ilaha illallah. Maka kita ajar la ilaha illallah. Kita laqin dia, kita ajak dia. Bukan kita pergi abang ada, abang mengucap. Masa tu dia mengucap apa, ucap macam ni.
dia nak kena ada orang ajar dia, la ilaha laqin la ilaha illallah, kita ajar dia. Kawan ni seorang banyak pandai dia tulis soalan kata-kata banyak dia seorang. Pasal apa banyak sangat zikir menari ni? Bolehkah sekolah bercampur lelaki dan perempuan? Apa maksud sekolah campur lelaki perempuan? Ambil lelaki perempuan pergi campur dalam bilik ke apa? Kalau maksud di sekolah tu ada pelajar lelaki dan perempuan, normal lah. Kita ni kadang-kadang saya nak sebutlah, baguslah kadang-kadang sekolah ni dia asing. Baru ni saya pergi ke Indonesia, ada orang tanya soalan yang sama. Saya kata tak pernah ada dalam Islam kata mesti asingkan lelaki dan perempuan dalam pengajian, tak ada. Asalnya Nabi mengajar kuliah Nabi, lelaki dengan perempuan campur. Kemudian orang perempuan rasa ghalaban alaina rijal, orang